Orang tua-tua selalu pesan, jangan sesekali intai orang mandi. Katanya, nanti mata jadi ketumbit. Kenapa ketumbit? Kenapa bukan sakit perut? Atau tangan jadi gatal ke? Dan kenapa balasan dia mesti dekat mata? Sebenarnya, orang dulu-dulu cipta pantan larang ni penuh dengan makna tersirat. Mata tu ibarat bahagian yang buat salah. Bila mengintai, dosanya jatuh terus pada mata. Ketumbit pula jadi tanda yang jelas, macam cok malu dekat muka. Semua orang boleh nampak, seolah-olah badan kita sendiri yang bongkarkan kesalahan tu. Dan lagi satu, zaman dulu bilik mandi bukan dalam rumah macam sekarang. Bilik air dibuat dari kayu papan atau buluh, letak kat luar rumah. Kalau ada celah kayu tu, nak mengintai kena rapatkan mata. Bayangkan, kayu lembap, berlumut, penuh bakteria. Sekali tersentuh, kuman telus masuk mata. Tak hairanlah ketumbit cepat naik. Kalau mandi di sungai atau telaga pula, budak-budak yang nakal suka sembunyi belakang pokok. Pokok tu penuh habuk, semut, serangga kecil. Bila tergesel dekat mata, bengkak juga jawabnya. Padan muka. Nenek moyang kita memang tak tahu istilah sains macam Staphylococcus, bakteria punca ketumbit tu. Tapi mereka bijak cipta tantang larang ni. Balasan ketumbit tu jadi alasan mudah nak menakutkan budak. Padahal tujuan sebenar nak jaga adab dan elak fitnah bila orang mandi kat tempat terbuka. Jadi pantan larang ni bukan sekadar mitos, tapi cara halus orang tua ajar moral. Cuma korang janganlah gatal nak eksperimen. Intai orang mandi konon nak tengok betul ke boleh kena ketumbit. Kalau setakat ketumbit tu, bolehlah jumpa doktor. Tapi kalau sampai digari, nyesal Pak Karim. Bak kata pepatah, mengintai sekali, malu seumur hidup.